Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah kita mulakan dahululah. Saya mohon yang masih berada di luar boleh masuk. Sama-sama kita mendengar sedikit taklimat. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan buat taklimat seperti biasa, seperti tahun-tahun lepas. Cumanya mungkin ada beberapa kelainan lah dalam tahun ini berbanding tahun lepas. Jadi saya minta ketua kumpulan duduk tengah, Ustaz Khairul sini. Okay, baik. Pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini kerana melapangkan masa. Mungkin saya tak ambil masa yang panjang lah sebab kita pun ada solat jenazah selepas ini. Dan selepas solat jenazah, kita masuk dalam kumpulan sekejap, bincang dengan ketua kumpulan dan boleh ambil baju lah. Siapa yang dah beli baju dan dah bayar boleh ambil di luar. Jadi boleh tengok dekat slide, kalau yang nampak slide lah. Kalau yang tak nampak slide tu, ketua kumpulan saya ada bagi semua untuk rujukan. Untuk makluman semua, tahun ini 10 ekor lembu korban dan 6 ekor kambing yang akan ada di masjid. Cuma 6 ekor kambing ini ada 3 kambing korban pada hari kejadian dan 3 lagi, dua adalah akikah dan 1 adalah sedekah yang kita akan uruskan 1 hari sebelum, maksudnya hari Jumaat. InsyaAllah kita akan buat pada hari Sabtu 7 hari bulan 6 untuk korban tahun ini selepas solat solat sunat hari raya. Jadi dalam pukul 9 kita akan bermula untuk tombang lembu yang pertama, diikuti hingga lembu yang terakhir. Semuanya untuk kambing, kambing untuk hari kejadian kita akan buat mungkin selepas lembu pertama atau lembu kedua. Kita akan terus jalan. Untuk yang kambing lagi 3 ekor, untuk akikah dan sedekah ni kita akan buat awal. Kita akan buat sehari awal selepas solat fardu asar hari Jumaat. Jadi siapa yang berkelapangan boleh datang jugalah sama-sama gotong royong untuk 3 ekor kambing. Okay, ini maklumat awal lah untuk kita punya bilangan lembu dan kambing. Cumanya sekiranya tiba-tibalah last minute kita dapat seekor lagi lembu, hadiah ke, ada orang bagi sumbangan ke, maka mungkin kita akan menggunakan tenaga yang sedia ada untuk kita uruskan juga lembu satu lagi sekiranya ada. Sekadar untuk kita bersedia lah kalau tiba-tiba ada tambahan satu lagi. Sebab kita beli lembu ni, untuk makluman semua, kita beli 10 ekor kat ladang tu, dia bagi 1 nombor cabutan, cabutan bertuah. Kata setiap orang yang masjid yang beli 10 ekor akan dapat 1 nombor dan dia akan cabut pada 1 hari bulan 6. Kalau kita dapatlah hadiahnya seekor lembu. Kalau dapat hadiah tersebut maksudnya kita kena uruskan juga seekor lembu tambahan. Kalau dapatlah, kalau tak dapat tak apa, 10 je cukup. Okey, untuk teknikal perjalanan program kita macam biasa, kita akan mulakan dengan pendaftaran petugas, proses sembelihan, proses melapah, potong tulang, penimbangan, masakan dan jamuan, adaran agihan dan pembersihan kawasan. Jadi kita akan masuk satu persatu lah daripada semua ni. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran petugas. Untuk petugas semua orang dah daftar. Yang dah daftar mungkin dah dimaklumkan lah untuk datang hari ini. Tetapi macam biasa pada hari kejadian mesti ada juga yang datang tanpa daftar lah. Maksudnya datang untuk nak berbakti, maka kita pun alu-alukan. Jadi siapa yang dah berdaftar terus masuk dalam kumpulan masing-masing yang kita dah bagikan agihan kumpulan, masuk dan jumpa dengan ketua kumpulan. Lapor diri kepada ketua kumpulan. Yang tidak berdaftar, mungkin kita nampak ada kawan-kawan kita yang baru datang. Kalau dia nak join sekali, minta dia masuk juga dalam kumpulan dan berjumpa dengan ketua kumpulan. Cari mana yang kemah yang kosong, minta dia masuk dalam tu. Dan kalau tengok ada point sikit, tahun ni kita akan bagi kupon kepada sukarelawan. Maksudnya saya akan bagi kupon kepada ketua kumpulan. Mungkin ada kota lah. Setiap kumpulan tu kita akan bagi beberapa kupon tambahan. Dan kita minta ketua kumpulan bagi kupon tersebut kepada semua sukarelawan yang terlibat. Diutamakan dahulu kepada yang berdaftar.
Kemudian kalau ada lebihan lagi boleh bagi kepada yang tidak berdaftar ataupun daftar pada hari kejadian. Cumanya kupon ini bukanlah maksudnya kita bagi upah kepada semua sukarelawan, tidak. Saya nak semua jelas benda ni. Kupon ini adalah kita atas stand kupon orang awam lah. Kita sebagai orang awam. Jadi kita bagi kepada semua. Dan sekiranya ada lebihan daging boleh ambil. Boleh ambil. Maksudnya guna kupon tu untuk ambil. Tetapi sekiranya tidak ada lebihan daging, mungkin tidak cukup dan sebagainya, maka yang mana dapat, dapatlah. Yang mana tak dapat, saya mohon kemaafan. Dan saya minta ketua kumpulan untuk yang tidak berdaftar lah, yang datang WOI ni, kalau bagi kupon kepada yang 18 tahun ke atas utamakan. Kalau tiba-tiba seorang tu bawa anak 10 orang, tak payahlah bagi yang kecil-kecil tu. Kita bagi yang membuat tugas banyak 18 tahun ke atas untuk kupon tersebut lah. Jadi boleh ambil daging untuk contoh kalau satu keluarga tu macam Cikgu Kamarul kan, anak-anaknya semua dah besar. Bawa semua anak-anak 6 orang, semua dah 18 tahun ke atas. Kalau nak ambil semua, tak payahlah ambil semua. Yang dah kahwin seorang cikgu kan. Yang lain semua duduk dengan cikgu lagi tak apa. Maksudnya pandai-pandailah pandai-pandailah. Okey. Selesai bab pendaftaran petugas. Maksudnya daftar macam biasa. Kemudian proses sembelihan. Ada soalan? Tak ada. Okey, untuk kupon sukarelawan ni, yang sukarelawan dapat kupon ni atas stand orang awam ni, sebolehnya kalau nak ambil daging selepas pukul 12. Maksudnya selepas habis lah. Nanti Cikgu Kamarul akan umumkan banyak kali. Akan tetapi sekiranya memang tak boleh nak stay. Maksudnya dia nak balik kampung dah pukul 12 tu kan. Dia nak balik awal. Maklumkan je lah, maklumkan. InsyaAllah dengan budi bicara kita boleh untuk bagi seawal pukul 11. Paling awal pukul 11 kita boleh bagi. Tapi itu dengan sebab yang kukuh lah. Saya akan minta surat. Tak ada. Kurang je. Okey, baik. Seterusnya ada lagi soalan untuk sekiranya nanti ada perkara berbangkit kita akan bawa. Okey, proses sembelihan yang kedua. Pertamanya wakalah akan dibuat awal sebelum hari kejadian. Sebab sebelum ini antara faktor lambat kita sembelih adalah sebab kita nak mencari mana peserta. Kita menunggu peserta tak sampai-sampai untuk kita nak buat wakalah pada hari kejadian. Jadi untuk tahun ni kita akan buat wakalah awal. Jadi kalau ada peserta yang datang hari ini, mungkin kita akan buat dalam sehari awal atau 2 hari awal. Ustaz Fadil akan kontak seorang-seorang untuk kita buat wakalah. Dengan cara mungkin melalui WhatsApp ataupun call dan yang mana yang boleh lah. Kalau boleh jumpa kita salam jumpa je lah. Kalau tak boleh kita melalui media sosial mana yang ada. Kemudahan yang ada kita buat untuk wakalah pada hari. Semuanya akan melalui Ustaz Fadil. Ustaz Fadil akan kontak lah. Untuk semua. Kemudian pastikan senarai nama peserta bersama tukang sembelih, pisau sembelih dan pisau backup sedia. Pastikan penyembelih membuat persediaan termasuk keselamatan. Ini saya nak tekankan sebab baru ni pun penyembelih kita pun dah terpotong tangan sendiri. Jadi penyembelih-penyembelih yang ada mohon menjaga keselamatan dan menjaga orang-orang sekeliling pun kena bantulah, kena bantu. Sebab itulah kita ada buat tim tombang. Dan saya minta untuk semua khusus untuk tim tumbang biar dia yang buat kerja dia. Janganlah orang luar nak kacau. Sebab dengan pengacauan orang luar ni yang menyebabkan tak smooth lah, tidak berjalan lancar. Tahun lepas mula-mula tu macam okey, tapi last tu macam ramai sangat semangat nak tolong. Jadi makin lama makin yalah. Jadi minta tim tumbang ni kena kuat sikit untuk nak tumbang 10 ekor lembu. Sebab tahun ini, untuk makluman semua, lembu kita sedikit besar lah daripada tahun lepas. Tahun lepas lembu kita, dia punya average dia dalam berat 320 ke 330. Kan? Tahun ini beratnya dalam 360 ke 370. Jadi dia ada 30 kilo lebih lagi berat dia. Jadi kena kuat sikit lah tim-tim tombang ni untuk kita nak tombang lembu ni.
dan minta untuk semua bersedia jiwa dan raga lah. Tumbangan lembu hanya dilaksanakan oleh tim tumbang bermula dengan lembu pertama mengikut turutan. Okey, bezanya tahun ni dengan tahun lepas adalah susunan lembu. Tahun sebelum ini kita buat lembu pertama sampai kelima adalah di sana, di sebelah bilik jenazah tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kat sini. Tahun ni terbalik. Satu kita akan bermula daripada pintu keluar ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sini dah, 1, 2, 3, 4, 5. Daripada kemah ke pintu keluar. 6 baru kita masuk kat sana. Sebab apa? Sebab 6 tu dah mula panas, sana ada tempat berteduh lah. Membanding dekat sini tak ada tempat berteduh. Jadi kita dahulukan sini dahulu waktu pagi, dan kita akan bawa 6, 7, 8, 9, 10 ke sana. Itu adalah kawasan lembu, 10 ekor lembu. Jadi kita akan dahulukan kat sini. Jadi mana yang dapat kumpulan 1, kumpulan 1 sebelah sini lah. Kumpulan 2 sebelah sini, kumpulan 3 sebelah sini sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sana. Tetapi kemah, nanti kami akan tagging kemah tersebut. Nanti boleh tengoklah kemah masing-masing. Okey, tutup lembu yang disembelih menggunakan kanvas macam biasa, siram dan tarik air terus selepas sembelihan. Okay, ada nak tanya sembelih? InsyaAllah sembelih tahun ni ada 5 orang penyembelih kita, seorang penyembelih yang baru. Ada 5 orang, Ustaz Buhari, Ustaz Fadil, Ustaz Imran, Ustaz Shah Azli dan juga saya. 5 orang. Okey, proses melapah. Melapah ini lapah kulit sehingga buang perut, jangan dibuang kaki dan kepala dulu. Okey, masalah tahun lepas yang berlaku, ramai yang tak ada pengalaman, dia akan buang dulu kakinya. Sebab dia rasa tu benda paling senang kan. Dia buang kaki dulu, bila dah buang kaki dah susah dah nak keluarkan perut sebab tak ada tempat kita nak pegang. Jadi tahun ini lain sikit lah kita buat. Potong 4. Okey, kemudian dah buang semua, keluarkan perut, kita potong 4. InsyaAllah kita akan sediakan satu mesin gergaji yang wireless tu, reciprocating saw, untuk kita potong nak cepat lah, untuk nak cepat. Sebelum ni kita pakai kapak je. Kapak. Agak lambat sikit. Tahun ni kita pakai gergaji. Tapi ada satu je. Jadi gergaji ada satu ni, bawa sabarlah. Kalau macam lambat sangat, pakai jugalah kapak tu. Gantung kemah, turunkan daging. Isi perut akan dibawa macam biasa. Okey, ini gambarnya lah. Maksudnya, function kaki tu semua adalah untuk kita nak pegang. Nak pegang sampai kita nak keluarkan perut. Jadi minta untuk ni lah, untuk diteliti. Ada video? Tak ada video. Tak boleh download. Tak apalah, nanti video saya hantar dalam grup sukarelawan lah. Sebab tak ada video. Ketua kumpulan boleh tengok balik, ada 2 nama yang kita bagi sebagai pelapah dan itu adalah mereka yang telah masuk dalam kita punya kursus. Maksudnya dia tahulah caranya. Dia akan memimpin, akan lead lah, yang lain membantu. So dengar cakap dia. Kemudian proses potong tulang. Kalau ada soalan terus tanya, terutama ketua kumpulan supaya jelas semua. Potong tulang dipotong kecil guna kapak, boleh bawa kapak tambahan. Kita sediakan, Cik Mat, berapa banyak kapak kita ada? 10. Kita hanya ada 10 buah kapak yang kita sediakan satu kemah satu lah. Maksudnya satu kumpulan satu. Kemudian boleh bawa kapak tambahan sekiranya ada. Dan tulang yang besar akan dihantar ke checkpoint mesin tulang. Ada 3 tempat, tapi kalau ada yang bawa, macam sebelum ni Cik Mat bawa, ada juga orang lain bawa, kita jadi banyak lah mesin tulang. Bila banyak ni senang sikit, laju sikit kerja-kerja yang kita boleh buat. Cikgu Samsudin. Boleh ambil ni. Cikgu Samsudin ketua kumpulan 4. Lembu 4. Okey, baik. Dan potong tulang ni, kita sekarang ni daging korban. Bila korban, kalau boleh janganlah tinggalkan banyak daging dekat tulang tu. Sebab itu adalah ada hak daging tersebut. Jangan cakap ni kita nak masak sup, biarlah ada ni. Ini korban. Dia berbeza dengan kalau kita buat hari tu,
kita tumbangkan lembu untuk latihan, sedekah je lembu tu. Lembu sedekah tak ada masalah lah, kita nak buat makan-makan, tapi ini daging korban. Jadi kalau boleh betul clearkan daging tu kat tulang, dan jangan banyak sangat daging dekat tulang tu lah. Sebab sebelum ni pun saya nampak banyak sangat tinggalkan daging. Itulah yang akan terjadi. Faham? Penimbangan ini lebih kepada muslimat lah biasanya kan. Galakan kepada ahli kumpulan, bawa pada hari kejadian, dan kita ada beberapa warna untuk penimbangan ni, untuk plastik merah, plastik purple dan juga plastik biru. Okey, ada. Okey, cumanya ini saya sekejap. Dekat kita punya kemah, setiap kemah ni akan disediakan senario yang berikut. Minta untuk okey. Yang pertama, kita akan sediakan 2 penimbang. Kalau rasa tak cukup, boleh bawa. Setiap kemah ada 2 penimbang, 4 jenis plastik. Saya akan terangkan plastik. 4 landas daging, 2 landas tulang, canvas, 2 besin merah yang besar, 4 baldi, 1 meja JKR, 2 pisau dapur, 2 pasang sarung tangan kebun, sarung tangan plastik, apron dan towel good morning. Ini yang masjid akan sediakan lah untuk kelengkapan di setiap kemah, setiap kumpulan. Jadi mana rasa yang tak cukup, rasa macam perlu kita beli lagi ni, maka mungkin inisiatif sendiri daripada ketua kumpulan untuk membantu. Ataupun minta ahli kumpulan untuk bawa, contoh macam landas tak cukup kan, pisau tak cukup, boleh bawa daripada rumah. Kalau nanti datang tengok je, nak tunggu pisau, nak tunggu landas, bawa lah daripada rumah. Tapi dah bawa balik rumah tu, bawa balik lah, jangan tinggal. Nanti kalau orang lelaki tak bawa balik, nanti marah orang rumah. Bawa balik. Dan kalau bawa tu, gunakanlah. Okay, plastik ada 4 tadi. Yang pertama plastik merah. Plastik merah ni yang standard tu. Untuk 1 kilo daging, maksudnya akan dikumpulkan 1 kilo daging menggunakan plastik ini. Setiap kumpulan akan dapat. Kemudian plastik ungu, merah jambu ke ungu macam tu lah. Untuk tulang, ini besar sikit plastik dia. Tulang pun 1 kilo. Kemudian plastik putih untuk organ. Okey, untuk organ ni, organ hanya diberikan kepada peserta sahaja. Maksudnya untuk tim agihan ni, tim potong-potong ni, nanti untuk organ tu dipotong sama rata bagi dekat setiap peserta, maksudnya bagi 7 lah. Tetapi kalau contohnya memang ada peserta yang request tak nak, so tak payahlah asingkan, bagi 6 saja. Itu saja untuk organ. Organ ini, masuk organ ni adalah bahagian dalam untuk hati, limpa, paru, jantung. Itulah. Kalau perut tak termasuk, usus ke semua tak termasuk, kepala tak termasuk, dan termasuk juga dengan organ ni ataupun dekat tulang lah adalah ekor. Jadi ekor tu potonglah 7. Semua dapat. Tak ada yang request saya nak 1 ekor, tak boleh. Kita akan bahagi sebab boleh bahagi. Benda yang boleh bahagi kita akan bahagi. Kalau kepala tak boleh bahagi, tak apa, kita akan bincang lain. Okey, untuk plastik kuning plastik besar. Jadi peserta korban ambil 7, berapa kilo, nanti kita tengoklah berapa kilo, masukkan dekat dalam plastik kuning macam biasa. Untuk asnaf berbeza tahun ni, kita pakai plastik warna oranye. Ya, ini kat agihan lah, ni kat agihan. So yang nanti semua kat kemah kita tu dapat plastik merah je, plastik ungu dengan plastik kuning saja. Dan putih ada 4. Jadi yang putih, yang ungu dan juga merah saja yang dibawa kepada kemah agihan. Yang putih dengan kuning hanya dekat kemah masing-masing. Okay, plastik hijau untuk daging kambing. Ini kambing lah. Kambing ada kumpulan yang lain. Ini organ kambing. Biru. Sila bawa pisau dan pengasah masing-masing, elakkan meminjam barangan orang. Itulah dia.
Itu nasihat daripada pengarah program. Kita sambung. Okey, baik. Timbang, okey ni dia punya pembahagian. Timbang 10 kilo tulang dan hantar ke dapur untuk dimasak. Ini penting dan minta disegerakan untuk semua kumpulan. 10 kilo ni bukan tunggu 10 kilo baru hantar. Kalau rasa macam lambat sangat, cukup contohnya dah 4 kilo hantar dulu. Termasuk. Dia tak kisah pun. Contoh kalau macam ada peserta yang minta tulang rusuk, kita bagilah. So yang penting berat itu adalah sama. Nak cepat masak hantar tulang rusuk yang kecil-kecil tu. Kalau tulang besar-besar lambat sikit masak, lambatlah makan. Jadi untuk makluman yang 10 kilo ni kita ambil adalah bahagian daripada orang awam. Sebab itulah tulang orang awam tidak dapat. Orang awam akan dapat daging sahaja dan tulang tu kita akan buat untuk memasak. So untuk bahagian asnaf ada, bahagian peserta ada, cuma bahagian orang awam tak ada. Sekiranya ada lebihan, maka yang pegang kupon sukarelawan ni, kalau ada boleh ambil lah. Kalau tak ada ni, tak adalah. Saya beritahu siap-siap. Kupon orang awam. Jadi 10 kilo yang awal hantar terus ke dapur, kemudian baru kita timbang yang berikutnya. Buat agihan dan pengasingan untuk bahagian peserta, asnaf dan orang awam macam biasa. Rekod catat jumlah macam biasa. Pindahkan daging asnaf orang awam ke kemah agihan. Pindahan dibuat secara berkala. Apa yang maksud dengan pindahan dibuat secara berkala? Tahun lepas saya perasan ada yang kumpulan dihantar dia tunggu 30 kilo. Dah 10, dah banyak dah, 30 kilo baru dihantar. Kita target tahun ni daging satu lembu berapa Syed Fadil? 140 kilo daging untuk seekor lembu. Jadi jangan tunggu 50 kilo baru hantar. Hantar banyak kali tak apa. Maksudnya kita catatlah 140 bagi berapa? 10 kan. Contoh 10 kilo hantar, 10 kilo hantar pun boleh. Ataupun 20 kilo. Jangan sampai dah banyak 50 kilo baru hantar. Itu yang menjadi lambat untuk kita nak buat agihan. Sebab kemah agihan tak dapat dagingnya, jadi kita lambat. Jadi kalau boleh, dah ada hantar. Cuma banyak sikit kerja, cuma dia lebih lancar. Betul. Maksudnya contohlah sebab kita tetapkan pukul 11 baru ambil. Dan pukul 11 tu masih lagi ada lembu yang tengah buat kan. Yang mana yang dah dihantar awal tu kita boleh agihkan dah. Tak adalah kita nak tunggu semua dah siap baru kita boleh agih. Mana yang dah ada tu kita boleh agihkan. Faham Nanti kita tengok untuk ketua kumpulan kita tengok dekat kita punya borang tu. Kita tengok contoh dia. Pembahagian daging tulang lembu. Okey, ni untuk semua ketua untuk perhatian. Peserta akan dapat 5 kilo daging dan 2 kilo tulang. Fakir miskin akan dapat 3 kilo daging dan 1 kilo tulang. Ini untuk ni lah Ustaz Adil nanti akan buat. Ahli karya 1 kilo daging dan tulang sekiranya ada. Ini pembahagiannya. Jadi untuk ketua kumpulan, semua kumpulan dia kena pastikan yang peserta tu lah 5 kilo daging dan 2 kilo tulang. Dan juga organ. Tambah organ kat situ. Pembahagian daging kambing pula. Organ kita kita tak timbang, kita bahagi 7. Kalau rajin nak timbang, bolehlah timbang. Tapi yang penting organ tu dibahagi 7 untuk semua peserta. Boleh? Bagi 7 sama rata lah. Tengoklah lebih kurang tak apalah.
Boleh kita selaraskan. Cuma kalau ada permintaan kita dahulukan untuk peserta lah. Peserta. Untuk semua peserta. Yang lain-lain tu buat untuk lain lah. Okey, baik. Betul. Okey, baik. Kalau semua setuju, kita buat macam tu. Maksudnya kita akan asas dia tu asas dia adalah tulang rusuk dan juga tulang belakang lah untuk kita campurkan. Cuma bilangan tu saya nak cakap dua rusuk pun tak tahu tengok kilo berapa lah, bergantung lah. Maksudnya kalau tengok tiga rusuk pun okey, untuk 2 kilo tu boleh buat 3. Kita selaraskan macam tu. Untuk peserta, ialah untuk wanita. Nanti boleh timbang. Untuk peserta, dahulukan bagi untuk ni apa, rusuk. Setiap peserta tu dapat 3 batang rusuk. 2 atau 3 lah, tengok kepada kilo tu. Dan juga satu yang besar tu. 3 campur 1. 2 campur 1, 3 campur 1, 2. 3 campur 2, 5. Rusuk. Apa saja? Tu lebih 2 kilo ni. Pulau cantik bisa. Apa? Itu dah ada berat dah. Sekilo dah. Tulang belakang tu pun berat dah tu. Tak apa, tengoklah maksudnya nanti. Pandailah, maksudnya tak apa, kita serah kepada muslimat nanti buat. Asas dia dapat dua-dua. Rusuk dapat, tu dapat. Satu lembu berapa keping tulang rusuk? Saya boleh jawab. Saya pun tak pernah kira. Kalau kita ada berapa? Dia sebelah kiri lagi kurang pada satu daripada sebelah kanan lah. Okay, baik. Jadi kita putuskan untuk tulang ni, untuk peserta, macam kita sebut tadi lah. Secara asas dia, peserta akan dapat dua-dua jenis. Dapat rusuk dan juga tulang belakang. Jadi minta take note lah ketua-ketua di kalangan muslimat ni. Fakir miskin tak ada masalah lah, nak bagi apa pun tak kisah. Atau karya pun tak ada masalah. Okay, kambing, untuk kambing, mana ketua kambing ada? Untuk kambing, peserta 4 kilo daging dan 2 kilo tulang. Fakir miskin 1 kilo daging atau 1 kilo tulang. Untuk fakir miskin ini lain sikit. Sebab daging kita tak banyak untuk kambing, untuk kita nak bahagikan. Sebab kambing ni tak ada untuk orang awam. Kita hanya bagi untuk 2 je, peserta dan juga fakir miskin. Jadi fakir miskin dia akan dapat sama ada 1 kilo daging atau 1 kilo tulang. Dia confirm dapat, yang lembu dah confirm dapat. Tapi untuk kambing ni first come first serve. Dia tak boleh ambil dua-dua, beli salah satu. Ini take note untuk tim agihan nanti, untuk jangan untuk ni lah, bagi salah satu saja. Okey, kambing 4, 5, 6 iaitu kambing akikah dan sedekah. Kesemua daging diberikan kepada tim masakan, maksudnya kita akan buat sehari sebelum. Sehari sebelum kita akan buat.
Dan kita akan terus bagi dekat tim masakan untuk masak jamuan pada hari kejadian. Maksudnya untuk makluman, tak silap saya, untuk sarapan kita ada kari kambing. Untuk makan tengah hari kita ada kambing masak kurma. Jadi ada 2 menu kambing lah pada hari kejadian, dan kedua-dua tu daripada kambing sedekah ataupun kambing akikah yang kita dah uruskan pada sebelum. Sembelih selepas asar Jumaat 9 Zulhijjah. Okey, tambahan. Ni take note semua. Kepala, kaki, perut, kulit akan diutamakan kepada peserta. Ini untuk ketua kumpulan, pastikan. Kepala, kaki, perut, kulit, ini yang biasalah orang berebut. Kita akan dahulukan kepada peserta, akan tanya peserta. Kalau peserta tak nak, semua peserta tak nak, maka ahli kumpulan pun jangan ambil sesuka hati. Jangan ambil dulu. Kumpulkan semua kat kemah agihan, perut dan kulit di pusat pengumpulan perut. Perut kulit sana, yang lain-lain kaki dan kepala dekat kemah agihan. Dan jumpa PIC sekiranya berhajat mengambil KKPK itulah, kepala, kaki, perut dan kulit yang berbaki. Kita buat cerita lepas lah. Contohnya dalam pukul biasa ni dalam pukul 12 lah ataupun 11.30. Saya akan duduk kat meja, saya akan open, bila saya dah open baru boleh beratur lah untuk ambil. Saya akan open, siapa yang nak boleh beratur, jumpa dengan saya. Maka saya akan agihkan waktu tu. Jangan terus ambil siap-siap, bawa dulu ke kemah agihan. Ini saya tak nak ada yang hilang lah. Tahun lepas ada yang hilang tapi dimaklumkan kemudian. Dia dah ambil dulu siap-siap. Saya tengok ni lembu ni mana, kepala dia dah tak ada. Rupanya dah bawa balik. Patah balik sini baru bagi tahu saya dah ambil lembu ni. Jadi saya tak nak jadi macam tu lagi. Okey, ni plan dalam kemah lembu. Ni plan secara umum lah. Ini yang ada bintang merah tu tempat kita nak melapah, gantung daging. Okey. Oranye tu untuk timbang-timbang, kuning tu proses tulang, warna merah yang bulat tu mesin. Dan untuk makluman kita sediakan satu meja banquet untuk muslimah-muslimah yang mungkin dah tak boleh nak duduk kat bawah, duduk atas kerusi kan, ataupun kena berdiri. Kita sediakan satu meja lah untuk nak potong-potong daging tu. Kita meraihkan lah. Sebab ada juga yang tak boleh nak duduk, jadi kita bagi. Ada 2 meja, satu meja untuk ketua kumpulan, satu lagi meja untuk buat kerja-kerja. Jadi yang mana rasa tak mampu, bolehlah buat di atas meja tersebut. Yang mana mampu duduk bawah je lah. Peringatan. Pastikan menjaga keselamatan sepanjang program berlangsung. Maksud menjaga keselamatan ni semua benda lah. Tak nak benda-benda yang tidak diingini berlaku. Digalakkan memakai kasut dan sarung tangan, terutama yang pegang pisau, terutama yang berada di tempat melapah lah. Sebab kita tak nak, bila pakai slipper, dan lagi slipper yang tidak bertutup, bila kita nak pergi ke mana-mana akan jadi kotor tempat tu. Sebab berlaku tahun lepas, orang masuk ke dalam kawasan tu nak pergi tempat wuduk, dia nak basuh kaki, tapi dalam keadaan dia kaki dia tengah kotor, najis, ada darah dan sebagainya. Saya tak nak macam tu berlaku lagi. Jadi sebolehnya pakailah kasut. Pakai boot tu lagi bagus. Kalau yang buat kerja-kerja dekat kawasan yang berdarah tu. Kalau buat kerja dalam kemah tak ada masalah. Tapi kalau buat kawasan yang kat luar tu, sebolehnya pakai kasut. Jangan pakai slipper. Dan sarung tangan. Ini untuk keselamatan lah. Boleh membawa pisau, landas, kapak, mesin potong tulang, penimang daya rumah untuk kelancaran program. Digalakkanlah membawa. Digalakkan untuk bawa. Okey, ini masakan dan jamuan. Kita akan mula paling awal 11.30. Sop tulang, kurma kambing, nasi putih, ulam. Dan ini adalah proses agihan. Okey, untuk proses agihan, nanti akan tengok dekat kemah, ada 2 kemah. Ada 2 kemah. Satu adalah kemah, satu kemah orang awam, satu lagi kemah asnaf. Jadi kena tengok balik tagging kat kemah tersebut untuk kita nak bahagikan daging dan tulang nanti. Mana untuk orang awam, mana untuk asnaf. Kena tengok. Ketua kumpulan minta take note benda ni. Dan tahun ini kita ada tambah satu lagi
portion. Sebelum ni Taman Desa Malawati jalan klinik yang Tanjung Keramat je. Tapi berlaku banyak yang tertinggal, terutama yang duduk sekitar Pekan Lama ni lah. Dan juga kuartus, contoh macam kuartus Barat Laut kat sana, depan jalan klinik. Kuartus belakangnya apa? Pejabat Tanah, OBD duduk tu kan. Itu pun kita tak pernah bagi. Jadi tahun ni kita tambah untuk Pekan Lama ni dia akan cover sedikit termasuk dengan Villa Malawati. Jadi Tanjung Keramat je lah. Untuk Villa Malawati dan area Pekan Lama ni akan ada PIC yang lain untuk menguruskan agihan. Dan agihan ni saya minta untuk ketua-ketua taman dijaga ataupun hantar wakil lah. Sebab ketua-ketua taman dan wakil yang mengenali karya ataupun taman masing-masing. Kalau kita panggil kami yang jaga, tak semua kami kenal. Tapi kami minta bantuan daripada ketua-ketua taman. Proses agihan serahan daging ikut kemah macam biasa. Untuk peserta ambil daripada kemah masing-masing kupon kuning, maksudnya plastik kuning. Maksudnya ketua kumpulan agihkan kepada peserta macam biasa di kemah masing-masing sahaja. Untuk asnaf dan juga ahli karya ambil di mana? Di kemah agihan. Agihan daging berkupon bermula jam 11 pagi sehingga jam 1 petang sahaja. Bukan warga negara yang hadir boleh diberikan daging selepas zuhur sekiranya masih ada. Ini satu harapan juga ni. Kalau contohnya pukul 11, pukul 10 tu adalah orang luar negara, bukan warga negara kan. Sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh, daripada Pakistan yang datang nak ambil daging, suruh datang lepas zuhur. Suruh datang lewat-lewat. Jangan terus bagi. Kita bukan tak nak bagi dia tolong kita, tapi ada sejarah yang lampau, bila dia tolong sambil masuk dalam poket. Jadi kita tak nak berlaku perkara tersebut. Dia melainkan kalau macam tu memang dia dah berdaftar dengan kita lah. Kita ada juga yang dah daftar tu. Tu Rayyan. AJK lagi tu. Yang orang-orang yang tak pernah datang pun sebelum ni, kita tak pernah kenal pun. Kalau kita dah kenal, kita dapat kita boleh yakin tak apa. Ni tak pernah kenal pun, dia datang-datang semata-mata untuk nak ambil daging sebenarnya. So kita tak nak macam tu lah. Tak nak macam tu. Nanti jadi gaduh pula dekat ni kan, dekat kawasan kita. Tahun lepas berlaku, tahun lepas ke 2 tahun lepas? 2 tahun lepas. Jadi tahun ni mudah-mudahan tak berlaku lah. Kalau diorang datang suruh duduk kat luar, tunggu lepas zuhur. Kalau ada lagi kita bagi, kalau tak ada boleh balik. Okey. Okey, bilangan peserta ini tak ada apa-apa lah. Pembersihan kawasan waterjet, selesaikan pembersihan kemah mengikut kumpulan, pastikan tiada daging lemak, darah dan yang berkaitan tersisa di kanvas dan lantai. Perkara yang berlaku tahun lepas dan beberapa tahun yang kebelakangan ini, pembersihan kawasan tidak dibuat di kemah masing-masing. Maksudnya dah habis semua, ada cebisan-cebisan daging lagi dekat kemah masing-masing tu. Saya minta untuk semua kumpulan dikemaslah, diselesaikan. Sebab kalau tidak dia punya bau satu. Orang yang nak mengerjakan tu pun dah tak ada dah. Sekali Ustaz Imran dia kena buat seorang-seorang. Hari nak selesaikan tu. Kalau kita ada 10 canvas, banyak tu nak buat. Satu canvas tu dah besar. Jadi minta semua kumpulan, ketua kumpulan pastikan minta bantuan daripada semua ahli kumpulan dibersihkan. Terutama darah dengan daging, dengan cebisan-cebisan tulang tu lah kan. Biasa kita pakai tulang tu nanti dia ada tulang-tulang hancur tu, itu yang minta dibersihkan. Dibersihkan. Tak perlulah sampai nak pakai sabun semua, tak payah pun. Yang penting dibersihkan supaya mudah pembersihan untuk dibuat. Satu lagi lemak yang banyak sangkut yang menyebabkan bau dan juga susah untuk dibersihkan. Kita akan ada tim juga pembersih kawasan. Cuma dia akan fokus kepada yang besar-besar lah. Dekat bahagian longkang, dekat bahagian garaj nanti. Jadi untuk kemah saya minta untuk kumpulan buat. Okey, baik, habis soal jawab. Bagian nanti daging dan tulang lembu itu turun kepada ahli karya
Okey, asas untuk orang awam hanya dapat 1 kilo daging. Tulang kita akan bungkus juga 1 kilo kan. Kita akan bungkus 1 kilo. Sekiranya ada, dia boleh dapat. Ya. Ya. Ya, sebab tu kita bagi plastik yang berbeza. Plastik tulang dan plastik daging berbeza warna dia, dan masukkanlah mereka ke tempat mereka, ke plastik masing-masing. Tak ada istilah campur-campur, tak ada. Semua kita asingkan. Okey. Terima kasih. Betul. Okay, ada soalan lagi? Boleh dipertimbangkan. Kita tu kemah paling meriah ke kan? Siapa nak pakai? Tak apa, buat dulu, hadiah tu kemudian. Kalau ada lah. Kita boleh pertimbangkan benda tu. Boleh. Paling bersih. InsyaAllah. Terima kasih. Jenazah baru sampai, jenazah akan dimandikan. Itu yang saya nak jelaskan kepada semua dan ingatkan kepada semua. Dalam ceramah baru ni pun kita dah diingatkan oleh ceramah. Petugas ni bertugas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sekiranya ada daging lebihan, kita bagi bukan atas stand upah pun. Kita tak boleh terima upah daripada bahagian korban. Itu haram hukumnya. Tak boleh. Jadi kita ambil atas stand orang awam. Sebab tu saya kata kita semua orang awam. Kita semua orang awam. Sebab tu kalau contohnya ada lebihan, ada orang contohnya menyinggah solat kat sini, solat Zuhur. Ada lebihan, kita boleh bagi. Sebab dia adalah orang awam. Termasuk kita semua adalah orang awam, kita petugas, kita juga orang awam. Jadi kita atas stand orang awam tu kita boleh ambil daging. Tetapi kena ingat sekiranya ada lebih. Let's say lah ada 150 orang sukarelawan, daging lebihan tu ada 100 je. Jadi 100 je lah yang dapat. 50 tu saya minta maaf, hati yang terbuka lah. Tapi semua tu kena toleransi juga masing-masing. Jangan, macam tadi saya cakap, kalau bawa 5 orang anak, tak payahlah nak suruh semua orang ambil. Mana yang perlu sahaja. Tapi atas stand orang awam, kena faham tu. Kita buat bukan mengharapkan upah, bukan mengharapkan imbalan. Macam yang tahun pertama kita buat baju kan, kita bagi kan. Ada yang anggap itulah upah untuk orang untuk orang yang buat kerja. Tapi dia lebih kepada hadiah lah.
Sebab tu tahun lepas dan tahun ni kita jual lah baju supaya tak ada apa-apa isu yang berbangkit. Ada yang nak juga, ada pun buat kerja kan. Kita jual, siapa nak beli, siapa tak nak tak payah beli. Kita jual murah-murah je. Dan baju tu boleh ambil sekejap lagi. Lepas kita solat jenazah, lepas habis kita minta limat. Biro ekonomi ada dah sediakan di luar. Dah siap bajunya dan boleh ambil. Yang belum bayar boleh bayar baru ambil. Okay, ada lagi soalan? Kalau tidak ada, saya nak buka sikit kertas ni untuk saya terangkan kepada ketua-ketua kumpulan. Okay, baik. Masuklah dulu Okay. Untuk ketua kumpulan akan dibekalkan satu fail. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh saja. Untuk hari kejadian kita akan bagi satu fail yang lain. Boleh. Kalau sempat boleh, tak salah. Sekarang lah. Tak ada masalah pun. Semua dengar. Sebab pergerakan tu dah makan masa. So saya rasa saya jelaskan je. Kalau kita ada benda yang nak dibincangkan lepas ni. Okey. Okey, baik. Dekat setiap tangan ketua kumpulan ada dokumen ataupun yang kita bekalkan. Muka surat pertama adalah senarai nama peserta dan juga petugas. Ini untuk rujukan semualah. So kalau ada petugas tambahan nanti tambah je nama dekat senarai tersebut. Dan nama peserta ni minta untuk ketua kumpulan juga take note semua nama ni. Kalau macam lembu pertama ni Datuk Muhammad Rafi bin Cikgu, confirm Datuk tak datang. So tak perlulah cari mana Datuk. Dan saya minta untuk lembu pertama dengan lembu kedua disegerakan sebab kita tengok lembu pertama dan lembu kedua adalah lembu keluarga lah. Maksudnya kalau Datuk Rafi ni dia seorang je, satu nama, so tak ada isu. Boleh kita buat cepat. Yang kedua pun Solos Faris kan, Zakaria. Dia pun satu keluarga, boleh. Lembu ketiga pun sama, satu keluarga, Haji Syarin. Pun boleh disegerakan benda tu sebab tak banyak nama dan orangnya adalah ahli keluarga sahaja. So senang. Okey, muka surat pertama adalah muka surat. Tak ada ni Fitri boleh tayang tak? Muka surat untuk nama, senarai nama. Muka surat kedua adalah kaedah pembahagian daging tulang organ. Okey, boleh nampak Ini untuk untuk ketua kumpulan lah, boleh tengok siapa yang ada tu. Muslimat ada ketua ke? Siapa ketua yang datang? Ni. Cik Maruf, orang rumah nak tak ada. Kita bekalkan 2 untuk setiap kumpulan. Satu bagi kepada setiap kumpulan tu ada 2. Alah biasalah dia tak bagi. Nur Kintan. Siapa lagi? Rosmawati ada? Cikgu Ros ada? Bagi je. Cikgu Mai, Teacher Mai. Cikgu Ros tak ada? Ada? Ketua tak kenal lagi penolong. Siti Maimunah. Satu Maimunah Rafa, satu Siti Okay, baik, kita teruskan
Untuk ketua, boleh tengok. Macam mana boleh tayang, nak tayang benda ni? Boleh? Nak tayang. Sekiranya ada perubahan kumpulan, contohnya macam tak tally ke, dia nak tukar kumpulan ni, boleh berjumpa dengan Ustaz Imran. Jangan berjumpa ramai-ramai. Kalau jumpa saya, jumpa Ustaz Imran, jumpa Ustaz Fadil, serabut semua. Jumpa Ustaz Imran seorang je. Ustaz Imran je yang susun nama kumpulan. Apa? Ni transfer ke sini. Okay, tak apa, tengok dulu. Fauzan tak ada Saim? Fauzan tak ada? Fauzan dia punya timbalan Juhariyah binti Juhar. Dah ke Ustaz Fadil? Okay, kalau ada soal jawab, boleh soal dulu kalau yang tak faham. Okay, boleh tengok kat TV lah. Senang. Boleh tengok kat TV. Ni terutama ketua kumpulan lah. Ketua kumpulan dan penolong. Sebab yang akan agih ni kan adalah Muslimat. Okay, boleh tengok. Kaedah pembahagian daging, tulang dan organ. Okay, penerima peserta 5 kilo daging, 2 kilo tulang, organ dalaman, hati, paru, limpa. Itu untuk lembu. Untuk fakir miskin 3 kilo daging, 1 kilo tulang, tidak ada organ dalaman, hati, paru, limpa. Untuk orang awam 1 kilo daging, 1 kilo tulang, terhad dan tidak ada organ dalaman, hati, paru, limpa. Ini yang semua kena ni lah, take note yang saya dah bentangkan tadi. Jadi ini fahamannya. Kita masuk kepada data pengumpulan daging dan tulang. Ada juga data. Okey. Automatik lah, macam mana boleh gerak? Okey, baik. Okey, untuk kat TV tu sekarang data pengumpulan daging dan tulang lembu. Kalau tengok ni teknik untuk ketua kumpulan sebab kena catat semua data ni untuk kami data. Untuk pastikan ada 3 bahagian ni, peserta, asnaf, awam dan buat jumlah keseluruhan macam biasa. Cuma kalau tengok kat situ peserta 5 kilo tu boleh asingkan siap-siap. Terus 35 kilo untuk 7 orang. Tulang 14 kilo untuk 7 orang. Dan untuk asnaf dan orang awam nampak kita bagi 4 kolom kan. 4 kolom tu maksudnya apa? Bagilah 4 kali. Maksudnya kalau macam asnaf target kita 45 kilo. Jadi 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Maksudnya jangan tunggu 40 kilo baru bagi. Buat berkala. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Kemudian total 45 kilo. Apa? Kalau lebih daripada 45 kilo tu, bawa kepada awam. Bawa kepada awam. Jadi awam nanti dikira jugalah berapa kali dan totalkan dia dan kita nak tengok jumlah keseluruhan untuk daging dan juga tulang. Cumanya untuk tulang, kalau tengok 10 kilo daging untuk dimasak dapur. Maksudnya bagi 10 kilo siap-siap, baki tu baru kita timbang lagi dan tengok berapa jumlah dia. Boleh faham tak data ni? Macam mana? Ya, maksudnya kita akan ada 100 kilo tulang untuk dimasak. 10 kilo. Seekor tu 10 kilo. Ya, betul. Betul. Sebelum ini kita buat 12. Tapi macam banyak sangat. Jadi kita kurangkan 10 sahaja.
Jadi maksudnya banyak jugalah tulang kita boleh agihkan kepada sukarelawan dan orang awam. Okay, baik. Boleh faham? Tengok dalam muka surat yang berikutnya. Kalau dah faham lah. Kalau tak faham, tanyalah. Ini adalah borang bahagian anggota haiwan korban. Setiap ketua, nanti Ustaz Fadil akan confirmkan dahulu dengan semua peserta siapa yang nak kepala, perut, kulit, kaki. Dan Ustaz Fadil akan tulis siap-siap nama kat situ dan nombor telefon. Maksudnya kalau memang dah ada nama kat situ, boleh terus reservekan untuk peserta tersebut. Akan tetapi kalau contohnya peserta tersebut pada hari kejadian baru diminta, kan, dia tak bagi tahu Ustaz Fadil siap-siap, hari kejadian baru diminta, so ketua kumpulan minta tulislah kat situ, tulis kat situ. Tulislah nota, tambahan pun boleh. Tulis nama. Dan sekiranya ada lebihan, tak ada yang peserta yang nak kepala, kaki, kulit dan juga perut, baru hantar ke kemah agihan. Jadi ini pun perlu dicatat dan perlu di-take note oleh semua ketua kumpulan. Dan yang muka surat terakhir adalah rekod pengambilan daging bahagian peserta. Kalau tengok kat semua kertas yang semua ada kat ketua kumpulan, nama ni bukan nama sebenar lah. Maksudnya bukan susunan sebenar untuk hari kejadian. Kalau tengok semua dapat nama yang sama je. Sebab kita ni contoh saja. Pastikan penerima tu tanda tangan dan nama wakil sekiranya dia wakil. Sebab tahun lepas berlaku, ada wakil yang ambil tapi dia tak tulis. Jadi kita ada satu kumpulan tak silap saya yang ni dah ambil belum? Dah ambil belum? Dan wakil tu dia ambil tanpa bagi tahu kat peserta. Dia assume yang ni mak saya punya, saya ambilkan. Dia tak bagi tahu mak dia. Sekali mak dia datang tengok dia tak ada. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi saya nak ketua kumpulan pastikan betul-betul sekiranya wakil yang ambil, walaupun dia kata dia anak ke, kakak ke, adik ke, tuliskan nama lah paling kurang. Dan kupon tersebut, kupon peserta, ketua kumpulan boleh kumpul dan dia akan pulangkan kepada ni lah ketua kumpulan. Biasanya kalau wakil ni pun dia ada kupon lah. Maksudnya betul lah dia wakil. Kalau tiba-tiba dia kata saya wakil tapi dia tak bawa kupon tu, maksudnya mungkin dia tak maklumkan kepada mak ataupun kepada wakil tersebut. Jadi minta lah untuk take note benda ni sebab kita tak nak orang main ambil je walaupun akhirnya dapat juga kan, tapi kita risau lah tiba-tiba tak dapat pada orang yang sepatutnya. Jadi itu saja untuk borang tersebut. Ada soalan ketua kumpulan? Kalau tak faham boleh bagi tahu sebelum kita tutup. Dah nak 9:30. Okey, untuk makluman yang memang tim adalah penumbang. Penumbang ni contoh 10 orang saya cakap, 10 orang ni yang akan buat untuk 10 ekor lembu. Tetapi pelapah adalah daripada kumpulan masing-masing. Dan nama yang ada ni adalah sebagai ketua saja ataupun yang lead lapahan tersebut. Dia tak akan masuk kat daripada lembu ketiga, lembu 4 tak. Kalau dia lembu 1, dia hanya lembu 1 saja melapah. Faham Tapi untuk tombang berbeza, tombang memang dia yang akan tombang daripada lembu 1 sampai lembu 10. Itu bezanya. Betul, untuk bantu kumpulan 1. Maksudnya dia kalau untuk pelapah tak ada masalah lah sebab memang dia bawah kumpulan dia. Untuk tombang ni biasanya dah habis tombang 10 ekor tu bolehlah masuk kepada kumpulan masing-masing tu untuk membantu juga sebab banyak dari kerja-kerja nak kena buat. Kalau nak rehat-rehat kejap tapi sambung lepas tu sambung balik. Betul. Terima kasih. Sebab nanti jadi lambat kalau buat macam tu. Sebab kita tombang mungkin laju. Kemudian kalau nak
biar tim melapar satu-satu lagi lambat. Jadi kita bahagikan terus, kita letak 20 nama, satu kumpulan 2 nama untuk melapar sebagai lead lah, sebagai ketua yang masuk dalam kursus hari tu. Tidak, dia fokus kepada kumpulan dia, yang lain membantu. Tapi contohlah, let's say kalau kumpulan dia dah selesai, kumpulan dia dah selesai, memang dah habis, timbang semua dah habis, dia nak bantu, itu lebih diutamakan. Boleh, tak ada masalah. Cumanya utamakan kumpulan masing-masing dulu. Saya tahu dia buat dah kumpulan lain, dia tak nak buat kumpulan dia pula. Sebab tu kita bahagikan kumpulan ni supaya tenaga tu sama-sama kita buatlah. Tak adalah yang penat terlebih dan sebagainya. Ada lagi soalan? Kata tu lah yang paling patah-patah tu kan. Tidak digalakkan. Saya lah untuk yang hadir hari ni kita bagi tahu siap-siap. Sebolehnya jangan bawa pisau tu. Pisau yang patah-patah tu lah kan. Dah tumpul patahkan. Sebab apa? Sebab kita patahkan tu bukan masuk tu sampah pun. Confirm bila patahkan terbiar macam tu. Dan internet tu bahaya. Masih lagi tajam. Jadi tak nak berlaku perkara yang tidak diingini. Dan perkara tu saya minta semua take note lah. Kalau yang nak masih belum beli pisau, sempat lagi, ada seminggu lagi nak beli. Beli murah-murah pun tak apa, tak ada masalah. Boleh diasah. Kalau ada duit lebih, beli yang mahal. Macam Ustaz Imran beli mahal, 180. Cuma elakkan guna pisau yang boleh potong tu, yang boleh dicabut-cabut tu. Kalau pisau lipat tu okey lagi. Sebab dia tidak membahayakan lah. Sekali lagi. Banyak peringatan sebenarnya diberikan berkaitan dengan keselamatan. Sebab saya rasa untuk teknikal kita dah buat beberapa tahun ni okey lah. Perjalanannya okey. Cumanya bab keselamatan ni masih lagi kadang-kadang kita culas, dan juga bab pembersihan, dua ni yang banyak kita culas. Pembersihan dan juga keselamatan. Jadi minta semua untuk menjaga dua benda ni. Sebab apa? Sebab penting lah, terutama keselamatan. Tak nak ada benda yang tidak diingini. Termasuklah kalau bawa anak-anak kecil tu, kena jaga-jaga, kena tengok-tengokkan, jangan dibiarkan sekati saja. Sebab bahaya. Ada yang baru-baru ni jumpa saya, budak lagi lah, budak sekolah rendah, dia kata dia nak bawa 2 pisau nak melapar. Kita pun risau tengok dia bawa pisau sembelih nak melapar, panjang 10 inci. Itu kita risau, pantaulah anak-anak. Okay. Standard pisau melapar lah. Kita dalam 6 inci tu okey dah. Dan saya ingatkan kepada semua pada hari kejadian, ikut kumpulan masing-masing, apa-apa rujuk ketua kumpulan. Jadi saya minta ketua kumpulan kena hadam lah semua kerja-kerja.
Saya tak nak ketua kumpulan waktu hari kejadian macam-macam tanya kepada kami pula. Sebab kita pun nak uruskan perkara-perkara lain. Hadam sebelum hari kejadian. Kalau memang tak faham pening apa, jumpalah, tak ada masalah pun. Kita akan jumpa. Tapi untuk ahli kumpulan, apa-apa soalan tanya kat ketua kumpulan. Tanya sampai tak boleh jawab. Sebab ketua kumpulan ni duduk kat meja pun tak apa. Yang penting dia kena uruskan, selesaikan A to Z berkaitan pembahagian. Kau ketua kumpulan marah tu. Marah dah tu. Okey. Pegang kumpulan masing-masing. Ingat tu. Sebab tu tahun ni kita letak ketua kumpulan ni memang yang komitmen untuk ketua kumpulan sahaja. Macam tahun lepas kita bagi 2 tugas. Ada yang ketua kumpulan dalam masa sama dia tumbang lembu. Jadi kumpulan tu jadi tak terjaga. Ada kumpulan yang dia ketua kumpulan dalam masa sama dia juga ada kerja lain, tukang potong tulang, jadi dia pun tak ada buat. So kita fokuskan ketua kumpulan sebagai ketua lah. Jadi kena uruskan anak-anak buah dengan baik. Boleh ya semua? Okay, terima kasih semua. Jenazah pun dah selesai dimandikan. Jadi insya-Allah selepas ni boleh sama-sama ambil wuduk. Kita solat jenazah terlebih dahulu. Kemudian bolehlah untuk semua masuk dalam kumpulan masing-masing dan berbincang dengan ketua kumpulan mana yang perlu. Dan boleh ambil juga baju di luar lah, baju sukarelawan. Ada lagi? InsyaAllah ada minum pagi. Jangan risau. Ada minum pagi kita sediakan. Boleh minum mana yang ada. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Sekiranya ada apa-apa soalan yang berbangkit selepas ini, terutama ketua kumpulan lah. Ketua dan penolong boleh berjumpa dengan kami, boleh kita sama-sama bincang. Kalau perlu saya nak kumpulkan ketua kumpulan saja pun bagi tahu je, nanti saya kumpulkan untuk kita betul-betul jelaskan. Kalau tak perlu tak apalah. Jadi itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh jadi untuk solat jenazah terlebih dahulu. Kemudian kita teruskan dengan masuk ikut kumpulan lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Luqman atas penerangan yang telah diberikan. Cuma nanti ada beberapa perubahan. Saya akan post semula di dalam grup sukarelawan lah. Tapi kalau boleh maklum segeralah. Saya tak nak, saya dah edit cantik-cantik, ada lagi yang nak tukar. Kalau boleh ketua kumpulan dengan penolong jumpa saya segeralah kalau ada nak berubah, ada nak perubahan. Baik kat saya pun dah banyak ni perubahan ni. Banyak benda saya nak buat lagi ni. Jadi mohon jumpa saya lah sebelum zuhur lah. InsyaAllah. Nanti boleh duduk dalam kumpulan masing-masing selepas kita selesai solat jenazah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.